Semua lapisan umur boleh ada akaun emas. Ya betul. Anak saya lepas dapat surat beranak, terus kami buka akaun emas. Dah 3 tahun sekarang, ada lebih 36 gram emas. Target 1 gram 1 bulan saja. Tak kira umur kita 18 tahun, 30 tahun ataupun 60 tahun. Semua orang sebenarnya boleh mula ada akaun emas. Hari ini, simpan emas dah jadi lebih mudah dengan Gold Accumulation Program daripada Public Gold. Ia merupakan antara kaedah simpanan emas paling mudah dan murah di Malaysia. Malah disahkan Patuh Syariah juga. Dengan akaun GAP Public Gold, kita boleh mula serendah RM100 saja. Semuanya dilakukan secara online. Tak perlu tunggu duit besar. Lebih menarik, tiada syarat wajib simpan setiap bulan. Nak beli. Nak jual, bila dah untung, kita jual lah. Semua boleh dibuat melalui mobile app saja. Bila-bila masa. Yang penting ada internet. Emas yang dibeli pula boleh disimpan secara percuma di akaun emas GAP Public Gold. Tiada had masa dan tiada had jumlah simpanan. Bila gram dah cukup, kita boleh keluarkan emas fizikal dari sekecil 1 gram hingga sebesar 1 kilogram. Berat emas di bawah 21.25 gram akan diposkan secara pos bersuran terus ke alamat rumah kita. Jadi, tak kira kita ni pelajar, ibu bapa, pekerja ataupun bersara, semua orang boleh mula membina simpanan emas. Yang penting, bukan bila masa kita bermula, tetapi berapa jumlah gram emas yang telah kita kumpulkan. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.